Lepas tengok filem seram yang ni aku macam, apa jadi ni? Obsession bagi aku ini antara filem horror yang bukan sekadar nak bagi jump scare, tapi dia ada benda yang dia nak sampaikan dekat dalam filem tu sendiri. Bear menggunakan objek mistik One Wish Willow untuk membuat Nikki mencintainya. Namun hajat itu bertukar menjadi sumpahan apabila cinta Nikki berubah jadi lebih obses yang mengerikan dan membawa mereka ke arah tragedi. Tema filem ni memang pasal obses, bila kita terlalu nak memiliki seseorang sampai dah hilang sempadan antara cinta dengan kawalan. Filem ni sebenarnya tunjuk yang obses tu bukan tanda cinta, tapi satu benda yang boleh hancurkan diri sendiri, mudaratkan juga orang lain dan juga orang sekeliling kita. Bila cinta tu dipaksa ataupun lahir daripada keinginan yang kita tak boleh kawal, seperti nafsu, akhirnya semua yang terlibat akan menderita. Dari segi execution memang aku suka macam mana filem ni build up tension ataupun disturbing, terrifying daripada awal sampai habis. Dia punya tension tu memang makin lama makin menjadi-jadi dan setiap keputusan watak utama rasa macam lagi teruk daripada sebelum diorang wish tu. So lakonan pun memang padu, terutamanya watak Nikki yang berjaya buat kita rasa simpati, seram dan pada masa yang sama menakutkan, dan cuma mungkin ada beberapa bahagian yang boleh rasa dipadatkan sikit untuk menambahkan lagi flavor filem ni lagi sedap lah. So tapi secara keseluruhan, kalau korang minat psychological horror yang ada message tentang hubungan toksik dan juga sifat manusia yang tak tahulah macam mana lagi nak cakap kan kalau dah selalu obses ni kan. Cara dia menakutkan tu tak klise, dia tak pakai jump scare, dia memang slow pace, more on dialogue, expression, body language and semua tu memang on top. Aku bagi filem ni 9/10.